LHDN serbu 10 lokasi serentak. Apa maksudnya untuk pelabur kripto macam kita? Jom kita LHDN dengan kerjasama PJRM dan Cyber Security Malaysia melancarkan Ops Token untuk membanteras pengelakan cukai dalam perdagangan kripto. Pada 17 Jun 2024, seramai 38 pegawai menjalankan serbuan serentak di 10 lokasi sekitar Lembah Kelang, menyasarkan syarikat yang tidak melaporkan aktiviti perdagangan kripto mereka kepada LHDN. Pihak berkuasa menemui data perdagangan kripto yang disimpan dalam peranti mudah alih dan komputer, mendedahkan nilai aset digital yang didagangkan dan keuntungan yang tidak dilaporkan. Dua pegawai eksekutif LHDN, Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin, mengingatkan bahawa individu yang terlibat dalam perdagangan kripto di Malaysia tertakluk kepada cukai pendapatan dan mereka perlu melaporkan pendapatan mereka. Ingat, keuntungan dari perdagangan kripto dianggap sebagai pendapatan dan perlu dilaporkan kepada LHDN. Elakkan masalah, laporkan pendapatan anda dengan betul. Nak tahu lebih lanjut tentang cukai kripto? Follow Cikgu untuk info seterusnya.